Tingsu mama sedap dah. Oh, jom. Bawang putih, serai, Okey. lada hitam, kunyit, lengkuas, cili padi dengan belacan dan sedikit cili bubuk. Okey, kita blend semua-semua ni. Tengok bahan-bahan dia, tengok molek dah. Lengkuas, serai, kunyit, cili, belacan, lada hitam, semua ni. Dia akan bertambah mengikut kuantiti yang kita nak buat lah. Cili bawang sikit. Dan masuk air, kita blend. Kita masuk gitu tak buah minyak. Lepas tu bola air kepekatan tu kena jaga. Lepas tu api pun jangan kuat sangat. Dia mendidih betul-betul. Dia masuk bawang, serai, lengkuas tadi. Dia masuk molek. Dan kita boleh yang masam, yang masin, asam jawa, garam, gula nisep pun kena bubur juga. Jadi kita kena balancekan masam manis masin tu. Biar gula betul masuk, molek, slow-slow. Rasa sedap dulu baru buh ikan. Okay, ikan pun saya nak pesan sini, ikan kena pilih ikan yang molek, yang segar. Baru sedap sebab nanti air ikan tu akan efek rasa kuah tu. Okay. Ikan ni masuk molek, jangan kucur-kucur sangat. Ambil kuah kaut-kaut gini, cuah-cuah gini, dia kena lah molek dia. Lepas tu kita masuk dalam kesur bila ikan dah masak. Masya Allah. Tada, selamat mencuba.